NKRA tersebut, kerajaan bertekad untuk mengurangkan jenayah, mementeras rasuah, mempertingkat pencapaian pelajar, meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah, mempertingkat infrastruktur asas luar bandar dan menambah baik sistem pengangkutan awam bandar. Bagi memastikan kehendak dan keperluan rakyat yang ambil kira, pendekatan rundingan dengan pelbagai pihak termasuk sektor awam dan swasta serta badan-badan bukan kerajaan telah diguna pakai. Sehingga kini, alhamdulillah, kebanyakan inisiatif di bawah NKRA telah membuahkan hasil. Sebagai contoh, NKRA jenayah kadarnya telah dikurangkan sebanyak 15% pada suku tahun pertama berbanding sasaran sebanyak 5% bagi tahun 2010. Dalam usaha untuk mementeras rasuah, Akta Pelindungan Pemberi Maklumat telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada bulan April yang lalu. Bagi NKRA pengangkutan awam bandar, usaha penyelarasan laluan bas awam di bandar-bandar utama telah berjaya meningkatkan kadar pengguna bas awam bandar kepada 13%. Bagi NKRA pendidikan pula, seramai 18,000 kanak-kanak telah menerima manfaat daripada 929 kelas prasekolah. Inisiatif yang berterusan telah dikenal pasti oleh pemuda dalam usaha untuk meningkatkan kecekapan dan menambah baik prosedur kerajaan. Ini telah membuahkan hasil yang ketara dalam beberapa bidang. Misalnya, bermula 1 April 2010, tempoh masa yang diperlukan untuk memulakan perniagaan telah dikurangkan kepada 3 hari berbanding 11 hari. Kini, pendaftaran pindah milik tanah boleh diselesaikan dalam tempoh 1 hari berbanding 30 hari sebelum ini. Bermula 11 Mei 2010 pula, terdapat 26 lokasi di seluruh negara yang menawarkan kemudahan pemprosesan pasport antarabangsa Malaysia dalam hanya tempoh 1 jam. Mara ke depan, kerajaan akan memberi tumpuan pada usaha membangunkan infrastruktur bukan fizikal, termasuk pembangunan modal insan seperti pembangunan kemahiran serta keupayaan inovasi yang lebih mantap. Dalam pada itu, peruntukan RMK10 bagi infrastruktur bukan fizikal telah meningkat kepada 40% berbanding 21.8% dalam RMK9. Tumpuan akan diberikan kepada program pembangunan kemahiran dan juga aktiviti R&D dan modal teroka ke arah memupuk tahap inovasi negara yang lebih memberangsangkan. Pendekatan ini juga adalah selaras dengan usaha menggalakkan sektor swasta untuk turut serta melabur dalam infrastruktur fizikal dan juga menyediakan perkhidmatan seperti latihan kemahiran. Menyokong hasrat peluang kepada penjawat awam untuk menambah ilmu dan kepakaran masing-masing juga akan diperluaskan. Dalam hal ini, sebuah institusi perkhidmatan awam bertaraf dunia akan diwujudkan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Tuan Yang Dipertua, teras strategi kedua. Satu pendekatan utama dalam peralihan kepada ekonomi berpendapatan tinggi adalah mengamalkan strategi berteraskan pengkhususan. Rancangan ini akan memberi tumpuan kepada 12 bidang ekonomi utama negara atau NKEA yang berpotensi untuk menjana pendapatan tinggi. Selain daripada 11 sektor ekonomi, lingkungan besar atau Greater Kuala Lumpur juga telah dipilih kerana ia berpotensi menjadi bandar bertaraf dunia yang boleh menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara. Butiran terperinci NKEA akan diumumkan pada bulan Oktober nanti.
Berikut adalah NKEA yang telah dikenal pasti. Pertama, minyak dan gas. Kedua, minyak sawit dan produk berkaitan. Ketiga, perkhidmatan kewangan. Keempat, pemborongan dan peruncitan. Kelima, pelancongan. Keenam, teknologi maklumat dan komunikasi. Ketujuh, perkhidmatan pendidikan. Kelapan, elektrik dan elektronik. Kesembilan, perkhidmatan perniagaan. Kesepuluh, penjagaan kesihatan swasta. Kesebelas, pertanian. Dan 12, Greater Kuala Lumpur. Sehubungan itu, satu unit khas, iaitu unit transformasi ekonomi, akan ditubuhkan untuk merancang dan menyelaras pelaksanaan dan pembangunan NKEA tersebut. Selain daripada itu, penyerapan penggunaan kaedah yang berteraskan teknologi tinggi akan juga diberi tumpuan dalam perancangan dan penyelarasan NKEA. Pelantar teknologi seperti bioteknologi, nanoteknologi dan kejuruteraan tinggi bakal melonjakkan impak pertumbuhan dan NKEA yang telah dikenal pasti. Bagi sektor-sektor ekonomi yang tidak tersenarai di dalam NKEA pula, antaranya seperti teknologi hijau, otomotif, aeroangkasa dan logistik, usaha memajukan sektor-sektor ini akan terus dipandu oleh kementerian, agensi dan majlis-majlis yang berkaitan. Sememangnya sasaran pertumbuhan 6% setahun bagi tempoh rancangan ini memerlukan lonjakan ketara dalam kerancakan aktiviti pelaburan dengan diterajui oleh pelaburan swasta yang lebih cergas. Bagi mencapai maksud ini, Malaysia Investment Development Authority atau MIDA telah dikoprat, dijenama semula dan diupayakan dengan kuasa tambahan. Di samping itu, peraturan perniagaan yang lapuk akan dilupuskan. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC pula akan disusun kembali untuk menerajui kajian peraturan perniagaan secara menyeluruh bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor-sektor utama ekonomi. Adalah lazim persaingan sehat pasaran diperlukan untuk menjadikan ekonomi lebih efisien dan dinamik. Sehubungan itu, dengan ini undang-undang persaingan sedang diberi penelitian untuk menyediakan rangka kawalan terhadap manipulasi pasaran dan kewujudan amalan kartel yang boleh menjejas kecekapan pasaran. Suruhanjaya persaingan dan tribunal rayuan akan ditubuhkan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang lebih teratur dan berkesan. Di sudut lain, negara China, India dan Timur Tengah adalah merupakan antara negara yang pesat membangun. Malaysia yang mempunyai hubungan sejarah, perdagangan dan kedudukan geografi strategik perlu mempereratkan lagi hubungan dengan negara-negara ini, termasuk Asia Timur. Oleh itu, Malaysia akan beri tumpuan yang lebih untuk membangunkan pasaran serantau melalui promosi dan perjanjian perdagangan. Di samping itu, kita akan terus mengukuhkan hubungan ekonomi sedia ada seperti di benua Eropah dan Amerika Syarikat. Saya yakin dengan usaha yang dibuat ini akan menjadikan Malaysia antara destinasi terbaik untuk menjalankan perniagaan, terutamanya di rantau Asia. Mengikut laporan Bank Dunia, Malaysia kini berada pada kedudukan 23 teratas antara 183 negara di dunia dalam kecekapan urusan menjalankan perniagaan. Kerajaan percaya Malaysia mampu berada di kedudukan antara negara ke-10 teratas menjelang tahun 2015. Hal tersebut tadi bukanlah perkara yang mustahil, kerana dalam tempoh 1 tahun saja kita telah berjaya berada antara 10 negara paling kompetitif di dunia.
seperti dilaporkan